Zamarul Hisham bin Mohamed bukan sekadar seorang pelakon biasa dalam industri hiburan Malaysia. Dilahirkan pada 9 Mac 1971. Beliau dikenali sebagai antara aktor kelas A yang berjaya menawan hati penonton menerusi pelbagai watak berat dan penuh emosi di kaca televisyen serta layar perak. Karisma, ketegasan dan bakat lakonannya menjadikan namanya kekal relevan selama puluhan tahun. Namun, di sebalik kejayaan dan populariti itu, tersembunyi kisah kehidupan yang penuh ujian dan penderitaan yang jarang diketahui umum. Kini pada usia 55 tahun, Zamarul Hisham dikatakan sedang melalui satu fasa hidup yang sangat menyentuh hati. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sisi gelap kehidupannya, pengorbanan yang tidak pernah diceritakan, serta biografi hidup yang benar-benar membuat ramai tersentuh dan sukar menahan sebab. Selama puluhan tahun berada dalam dunia seni, Zamarul Hisham bukan sahaja dikenali kerana wajahnya yang tegas dan karismatik, tetapi juga kerana kemampuannya menghidupkan watak-watak penuh penderitaan yang sangat dekat dengan hati penonton. Setiap kali beliau muncul di kaca televisyen, penonton seolah-olah dapat merasakan sendiri kesakitan yang dialami oleh karakter yang dibawakannya. Tidak hairanlah ramai menggelarnya sebagai Raja Watak Tragis kerana hampir setiap lakonannya berjaya membuat penonton menangis dan terbawa-bawa dengan emosi cerita. Zamarul mempunyai kelebihan luar biasa dalam menjiwai watak lelaki yang diuji dengan kehilangan, pengkhianatan dan keruntuhan keluarga. Dalam banyak drama bersiri popular Malaysia, beliau sering memegang watak seorang suami yang tertekan, ayah yang terluka atau lelaki yang terpaksa memendam penderitaan demi orang yang disayangi. Cara beliau melontarkan dialog, pandangan mata yang penuh kesedihan dan air mata yang mengalir dalam babak-babak dramatik menjadikan lakonannya terasa begitu nyata. Ada penonton yang mengaku terlalu emosi sehingga sukar membezakan antara watak di televisyen dengan kehidupan sebenar beliau. Namun siapa sangka di sebalik kejayaan besar itu, Zamarul sendiri pernah melalui episod kehidupan rumah tangga yang hampir memusnahkan kebahagiaannya. Walaupun beliau tidak pernah terpalit dengan skandal besar atau kontroversi liar seperti sesetengah selebriti lain, ujian dalam perkahwinannya bersama pelakon Diana Rafa pernah menjadi perhatian seluruh negara. Ketika itu, ramai menyangka pasangan ini adalah simbol cinta sejati dalam industri hiburan kerana mereka kelihatan sangat serasi dan sering tampil bahagia di hadapan umum. Selepas mendirikan rumah tangga pada tahun 2009, kehidupan mereka pada awalnya berjalan dengan cukup indah. Kehadiran anak-anak melengkapkan lagi kebahagiaan pasangan ini. Namun, seperti pasangan lain, mereka juga tidak terlepas daripada konflik dan salah faham yang perlahan-lahan mula menggugat hubungan. Tekanan kerja, komitmen keluarga dan pelbagai cabaran hidup dikatakan menjadi antara punca hubungan mereka semakin renggang. Kemuncak kepada semua itu berlaku pada Januari 2015 apabila berita perceraian mereka tersebar dan mengejutkan ramai pihak. Peminat yang selama ini mengagumi hubungan mereka benar-benar sedih melihat rumah tangga yang dibina bertahun-tahun akhirnya runtuh. Media hiburan ketika itu dipenuhi dengan pelbagai spekulasi dan andaian tentang punca sebenar keretakan hubungan mereka. Ada yang menyalahkan tekanan dunia seni. Ada juga yang mendakwa wujud campur tangan pihak luar. Namun Zamarul dan Diana memilih untuk tidak membuka aib rumah tangga mereka kepada umum. Apa yang membuatkan kisah ini begitu menyentuh hati ialah bagaimana kedua-duanya akhirnya memilih untuk memberi peluang kedua kepada cinta mereka. Hanya 2 bulan selepas perceraian, mereka mengambil keputusan untuk kembali bersama dan melakukan rujuk demi keluarga serta anak-anak. Keputusan itu benar-benar mengejutkan ramai orang kerana
tidak semua pasangan mampu mengetepikan ego selepas melalui perpisahan yang menyakitkan. Bagi Zamarul sendiri, tempoh perceraian itu dikatakan menjadi antara saat paling gelap dalam hidupnya. Walaupun beliau terkenal dengan watak-watak sedih di televisyen, kesakitan sebenar apabila kehilangan keluarga ternyata jauh lebih berat daripada mana-mana skrip drama. Ada ketika, beliau dilihat lebih banyak mendiamkan diri dan mengurangkan kemunculan di media. Ramai peminat mula menyedari bahawa lelaki yang sering membuat orang menangis di kaca TV itu sebenarnya sedang menyembunyikan luka di hati sendiri. Namun takdir akhirnya menyatukan mereka kembali. Selepas rujuk, hubungan Zamarul dan Diana dilihat semakin matang dan tenang. Mereka mula menghargai keluarga dengan cara yang berbeza, malah sering berkongsi momen bahagia bersama anak-anak di media sosial. Ramai peminat menganggap kisah mereka sebagai bukti bahawa cinta sejati kadangkala perlu melalui ujian besar sebelum menjadi lebih kuat. Kini pada usia 55 tahun, Zamarul Hisham masih kekal dihormati sebagai antara pelakon lelaki terbaik Malaysia. Walaupun usianya semakin meningkat, aura dan bakatnya masih belum pudar. Tetapi, jauh di sebalik senyuman dan ketenangan yang dilihat hari ini, perjalanan hidupnya sebenarnya penuh dengan episod emosi yang tidak semua orang mampu lalui. Kisah jatuh, bangun rumah tangga, tekanan dunia seni dan perjuangan mempertahankan keluarga itulah yang menjadikan kehidupan Zamarul Hisham begitu menyentuh hati di mata para peminat. Di saat ramai peminat masih melihat Zamarul Hisham sebagai lelaki yang kuat dan sentiasa tenang di hadapan kamera, siapa sangka pelakon berpengalaman itu sebenarnya sedang bertarung dengan satu ujian kesihatan yang sangat serius. Pada Februari 2025, dunia hiburan Malaysia dikejutkan dengan berita bahawa Zamarul tiba-tiba mengalami sesak nafas yang teruk ketika sedang menjalani penggambaran. Keadaannya ketika itu dikatakan sangat kritikal sehingga beliau terpaksa dikejarkan ke hospital dan dimasukkan ke unit rawatan rapi atau ICU. Berita itu benar-benar mengejutkan ramai pihak kerana sebelum ini Zamarul kelihatan aktif bekerja seperti biasa. Tiada siapa menyangka lelaki yang sering membawa watak gagah dan penuh karisma itu sebenarnya sedang menanggung masalah jantung yang serius. Menurut doktor, beliau mengalami serangan jantung atau myocardial infarction akibat saluran darah yang tersumbat. Situasi tersebut sangat berbahaya kerana sedikit kelewatan sahaja boleh mengancam nyawanya. Ketika berada di hospital, Zamarul dikatakan melalui detik yang sangat sukar dalam hidupnya. Dalam beberapa perkongsian selepas beliau sembuh, pelakon itu mengakui pengalaman tersebut benar-benar membuka matanya tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia. Apa yang paling menyentuh hati ialah bagaimana beliau mula memikirkan tentang keluarga dan anak-anak ketika berada dalam keadaan lemah di ICU. Pada saat itu, kemasyhuran dan dunia hiburan seolah-olah hilang nilainya kerana apa yang paling penting hanyalah peluang untuk terus hidup bersama insan tersayang. Bagi menyelamatkan keadaannya, doktor terpaksa melakukan prosedur pemasangan stent pada saluran jantungnya. Bukan satu, tetapi 3 stent dimasukkan bagi membuka saluran darah yang tersumbat. Prosedur tersebut berjaya menyelamatkan nyawanya, namun sejak hari itu, kehidupan Zamarul Hisham berubah sepenuhnya. Lelaki yang dahulunya sangat sibuk di set penggambaran kini terpaksa belajar menjalani kehidupan dengan lebih berhati-hati dan berdisiplin. Selepas melalui pengalaman hampir maut itu, Zamarul mula mengubah gaya hidupnya secara drastik. Beliau meninggalkan tabiat merokok sepenuhnya dan mula menjaga pemakanan dengan sangat ketat. Makanan berminyak, berlemak dan tinggi karbohidrat kini menjadi sesuatu yang perlu dielakkan.
Selain itu, beliau juga diwajibkan mengambil ubat setiap hari bagi memastikan keadaan jantungnya sentiasa stabil. Walaupun begitu, semangatnya untuk terus hidup dan bekerja tidak pernah padam. Menurut Zamarul sendiri, selepas menjalani rawatan dan pemasangan stent, beliau berasa tubuhnya seperti muda semula. Kata-kata itu membuat ramai peminat tersentuh kerana di sebalik kesakitan yang ditanggung, beliau masih cuba melihat kehidupan dari sudut yang positif. Setiap hari beliau akan melakukan brisk walk atau berjalan pantas sebagai rutin wajib untuk menjaga kesihatan jantungnya. Namun hakikatnya, keadaan fizikal beliau tidak lagi sama seperti dahulu. Jika sebelum ini Zamarul terkenal dengan watak-watak berat dan adegan penuh emosi, kini beliau lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Pelakon itu dikatakan mula mengurangkan penglibatan dalam babak aksi lasak atau watak yang terlalu memenatkan mental dan fizikal. Beliau juga menetapkan had masa bekerja dan tidak mahu lagi menjalani penggambaran sehingga lewat malam seperti sebelumnya. Perubahan itu sedikit sebanyak membuatkan ramai peminat sedih kerana mereka tahu Zamarul merupakan seorang pelakon yang sangat berdedikasi terhadap kerjayanya. Dahulu, beliau sanggup bekerja berjam-jam demi memastikan lakonan yang terbaik, tetapi kini faktor kesihatan memaksanya untuk memperlahankan langkah. Walaupun masih aktif berlakon, aura seorang lelaki yang sedang melawan usia dan penyakit jelas kelihatan dalam dirinya. Apa yang lebih menyentuh hati ialah bagaimana isterinya, Diana Rafah, sentiasa berada di sisi sepanjang tempoh sukar tersebut. Selepas semua badai rumah tangga yang pernah mereka lalui sebelum ini, ujian kesihatan Zamarul seolah-olah membuat hubungan mereka menjadi lebih erat. Diana dikatakan menjadi individu yang paling banyak memberi semangat dan menjaga keperluan suaminya selepas keluar hospital. Ramai peminat melihat hubungan mereka kini jauh lebih matang dan penuh penghargaan antara satu sama lain. Bagi para peminat setia, melihat Zamarul Hisham berdepan dengan penyakit jantung benar-benar meninggalkan kesan emosi yang mendalam. Lelaki yang selama ini membuat penonton menangis melalui watak-watak tragis di televisyen, kini sedang melalui episod sedih dalam kehidupan sebenar. Walaupun beliau cuba tersenyum dan kelihatan kuat di hadapan umum, ramai tahu bahawa perjuangan melawan penyakit bukanlah sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi apabila usia semakin meningkat dan tubuh tidak lagi sekuat dahulu. Kisah hidup Zamarul Hisham mengajar kita bahawa di sebalik senyuman seorang selebriti mungkin tersembunyi 1001 kesakitan yang tidak pernah diketahui orang lain. Selama ini ramai mengenalinya sebagai pelakon hebat yang berjaya menghidupkan watak-watak penuh emosi di kaca televisyen. Namun hakikatnya, lelaki ini sendiri pernah melalui ujian kehidupan yang sangat berat, daripada keretakan rumah tangga, tekanan dunia seni hinggalah pertarungan melawan penyakit jantung yang hampir meragut nyawanya. Apa yang membuatkan ramai tersentuh bukan sekadar penderitaan yang dialaminya, tetapi kekuatan yang ditunjukkan untuk terus bangkit. Dalam usia yang semakin meningkat, Zamarul tidak memilih untuk menyerah kalah. Sebaliknya, beliau cuba memperbaiki kehidupannya, menjaga kesihatan, menghargai keluarga dan menikmati setiap peluang yang masih diberikan Tuhan. Itulah sebabnya ramai peminat terus menghormati dan menyayanginya sehingga hari ini. Kadangkala, kehidupan memang tidak berjalan seperti yang kita impikan. Ada saat manusia diuji dengan kehilangan, kesakitan dan ketakutan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi, kisah Zamarul Hisham membuktikan bahawa kasih sayang keluarga, sokongan insan tersayang dan semangat untuk terus hidup mampu membantu seseorang bertahan walaupun sedang berada di titik paling sukar dalam hidupnya. Semoga Zamarul Hisham terus diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus kuat menghadapi hari-hari mendatang bersama keluarga tercinta.
dan semoga kisah hidup beliau menjadi pengajaran buat kita semua agar lebih menghargai kesihatan, keluarga dan setiap detik kehidupan sebelum semuanya terlambat. Terima kasih kerana menonton dan mengikuti kisah penuh emosi ini hingga ke penghujung. Jika anda turut tersentuh dengan perjalanan hidup Zamarul Hisham, jangan lupa tekan like, share dan subscribe saluran ini supaya kami dapat terus membawakan lebih banyak kisah inspirasi, cerita menyentuh hati dan perjalanan hidup artis-artis terkenal yang mungkin belum pernah anda ketahui sebelum ini. Sokongan anda amat bermakna buat kami.